Okey, Assalamualaikum. Jadi first cara untuk pakai apa ni, extension dia dekat Android, yang sini contoh adalah Lemo browser. Browser ni dia boleh pakai untuk kita gunakan extension. Okey, ni contoh bila saya dah buka Lemo browser. Link yang saya bagi tu copy paste dekat sini, dia akan keluar macam ni. Okey, lepas tu kamu login. Bila dah login, pakai Gmail dengan password yang saya bagi tu. Lepas tu dia akan keluar profile macam ni. Bila awak tekan kat sini, atas ni, atas kanan ni. Okey, nampak kan maklum ada kat sini. First download ini, get extension. Ini get extension. Bila tekan sini, dia akan automatic download file. Okey, bila dah download file, dekat Lemo extension ni, tekan sini yang 4 biji ni, apa ni panggil, segi 4 biji ni, tekan sini. Nampak dia tulis dekat sini extension. Tekan je extension. Okey, first kamu kena onkan developer mode dekat sini. Nampak ni? Bila dah on, kamu tekan dekat sini. Nampak ni ditulis load.zip.crx, apa semua ni. Tekan dekat sini. Lepas tu kamu cari file yang kamu download tadi. Bila dah jumpa file yang download tadi, contoh macam saya ni, sini Flow extension ni. Lepas tu tekan je, tekan file ni, dia akan automatic keluar macam ni. Sini. Bila dah keluar macam ni, kamu kena on kan dekat sini. Jangan off, ini off. Kamu kena on kan. Okey, on. Bila dah on, kamu pergi dekat home. Lepas tu paste balik link yang saya bagi tadi. Link ni kan. Lepas tu kamu dah boleh start guna. Macam mana cara guna dia? Go to dashboard, tekan generate video. Okay, nampak ni apa ni, new project ni kan. Tekan new project. Okay, dah boleh guna. Tapi kena pastikan kita pakai light lower priority saja. Yang lain tak boleh pakai. Tapi yang ni kita akan dapat unlimited video. Okey. Dah jelas Penggunaan adalah sebulan. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.